Farid, mai Farid, tengok ni Farid. Patah ni Farid. Patah ni Farid. Farid, mai tengok Farid. Mai tengok. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kembali lagi dengan Tasmati Autobahn. Hari ni kita ada sebiji Mercedes A-Class 176 datang dengan masalah coolant level low. Kereta ni aku tahu memang ramai user-user yang guna kereta ni. A-Class 176. Sebab apa? Ini adalah kereta kegilaan anak muda zaman-zaman sekarang. Founder-founder, budak-budak AI mesti pakai punya kereta-kereta ni. Betul tak? Budak-budak AI. Bruh. Okay. Kita tak ada buat pressure test lagi, geng. Kita dah tahu dah dia punya bocor tu kat mana. Sebab apa? Kau datang, kau tengok ni. Farid, tengok Farid. Ha, dah patah macam ni, mestilah bocor, geng. Kalau dah patah macam ni. Ha, macam ni, takkan tak bocor lagi, betul tak? Dah patah macam ni. So, kepada korang pengguna-guna Mercedes 176, tak kisahlah 1.6 ke, 2.0 ke, A200, A180, A250, sama je. Pipe ni tetap ada. Sebelum pipe ni patah, baik korang datang di Tasmati Autobahn untuk tukar ini barang. Untuk checking kita korang. Sebelum korang pergi outstation ke, korang nak balik kampung ke, datang dulu buat checking. Supaya apa? Supaya tak ada berlakunya breakdown kita korang tu tengah-tengah highway ataupun kereta korang overheat tengah korang jalan. Buat checking dulu sebelum balik kampung. Kepada korang pengguna-pengguna Mercedes dekat luar sana dan cari bengkel yang boleh buat diagnostik aircon, boleh datang di Tasmati Autobahn Puchong. Kita berhampiran Putrajaya, saya berjaya. Kita beroperasi daripada hari Sabtu sampai Khamis. Jumaat kita cuti, geng.